Tak bagi. Assalamualaikum. NGO. Share ke radio jom. Lepas tu lepas ni gambar mana lah. Kita akan bermula sebentar lagi ya. 9.30. Bahagia Datuk Syed Ahmad Aidit, Syed Abdullah Aidit, Datuk Paduka Seri Diraja, Datuk-datuk dan yang berusaha, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis perkongsian ilmu yang diadakan pada pagi ini. Saya Nizam Zuki mewakili pihak penganjur Pertubuhan Sekretariat Kebangkitan Nusantara Sejahtera SKNS mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran para tetamu kehormat, para ilmuwan, mahasiswa, pemimpin dan wakil-wakil NGO, para hadirin ke majlis siri perbincangan meja bulat tokoh pemikir 2025 di Dewan Utama International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTEC IIUM. Tajuk perbincangan pada hari ini ialah peranan institusi Raja-Raja Melayu dalam menghadapi kemunduran dan ancaman kepada umat Islam di Malaysia. Majlis pada hari ini juga berbesar hati menerima kehadiran barisan panelis iaitu tokoh pemikir yang terdiri daripada Yang Berhormat Senator Datuk Setia Haji Salahuddin bin Saidin, Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor juga Ahli Dewan Negara. Yang Berhormat memaklumkan beliau agak kurang sihat hari ini dan suaranya agak kurang jelas, mungkin agak kurang jelas. Dimohon para hadirin dapat memberi tumpuan ya. Baik, seterusnya yang berbahagia Datuk Seri Dr. Jahabuddin Muhammad Yunus, Peguam Kanan Tuan Jahabuddin Co merangkap Pengerusi Yayasan Rapera. Yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi bin Hussein, Pensyarah Kanan ISTEC. Dan tidak lupa juga kepada Yang Berusaha Encik Ahmad Faiz bin Mazlan, Pengerusi SKNS. Baiklah, semua hadirin dijemput duduk. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, bagi acara khususnya majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Ahmad Faiz, Pengerusi SKNS untuk tampil ke pentas bagi memberikan ucapan perrasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebangkitan Nusantara. Yang berbahagia seluruh ahli panel yang dihormati, para ilmuwan, para cendekiawan, wakil-wakil institusi serta hadirin yang saya hormati sekalian. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya merasmikan perbincangan meja bulat ini
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini menjemput saudara YM Tengku Azrul Hisham untuk mengiringi para panelis ke pentas bagi mengambil tempat duduk. Dipersilakan. Baiklah, kini masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Dengan penuh hormatnya majlis menjemput YM Tengku Azrul Hisham untuk mengambil alih perjalanan sesi perbincangan meja bulat tokoh pemikir 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alu-alukan para kehormat, datuk-datuk, para profesor, para ilmuwan cendekiawan, mahasiswa, para pembangun-pembangun barisan NGO dan juga tetamu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesudian semua yang hadir dan berikan tepukan sekali lagi kepada barisan panel kita yang tampil hari ini. Dan walaupun tadi difahamkan ada yang didatangi ujian kesihatan, namun alhamdulillah hasrat yang sekian lama, saya ingat hampir setengah tahun, 6 bulan usaha SKNS untuk mengumpulkan pakar-pakar ilmuwan dan orang-orang kepercayaan dalam pemerintahan, dalam sistem beraja. Hari ini pada tarikh 11 Jun kita dapat bersidang secara ilmiah dalam ruangan sesi meja bulat untuk membincangkan secara kritis dan secara fakta ilmu bagaimanakah kita nak mengembalikan semula nilai-nilai kedaulatan raja dan juga keagungan Islam. Baik, saya tak nak mengambil masa yang panjang memperkenalkan yang berhormat di sebelah kanan saya, Datuk Setia Haji Salahuddin, merupakan seorang senator, ahli Majlis Diraja, dan yang terkini beliau baru saja dilantik sebagai pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Tahniah Datuk dan terima kasih Datuk. Walaupun kesihatannya agak terbatas, namun pagi ini Datuk tetap berjuang dan berusaha untuk sampai ke ruangan pentas pagi ini. Terima kasih Datuk. Baik, seterusnya saya memperkenalkan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Jahabadin bin Muhammad Yunus, yang mana merupakan seorang peguam kanan, seorang pejuang Islam yang banyak membuat penulisan-penulisan di dada-dada akhbar media yang selalu kritis, yang mengajak umat bangsa Islam sendiri berfikir secara lebih terbuka dan jelas apakah bentuk peranan yang boleh kita garap bersama. Dan hari ini kalau kita lihat dekat video tadi dalam siri 1, hari ini beliau tampil sudi untuk hadir ke siri kedua. Dan kalau para tetamu penonton sentiasa melihat perkembangan ciri-ciri wacana ilmu, Datuk Salahuddin dan Datuk Jahabadin sering diundang di kaca TV membincangkan isu-isu semasa, baik dalam secara umat Islam maupun di kalangan golongan-golongan pemerintah. Selamat datang sekali lagi Datuk Seri Jahabadin. Berikan tepukan. Baik, di hujung sana tidak perlu diperkenal panjang, Datuk Profesor Madya Wan Ahmad Fauzi, juga pensyarah kanan di ISTEC IIUM, dan saya mengenali beliau seorang pengasas intelektual watan yang banyak, yang cenderung, yang kritis dan mengajak umat bangsa Malaysia memahami fakta sebenar sejarah bagaimana pembentukan sistem dalam negara kita, peranan raja-raja yang menjadi peranan penting dalam pembentukan kerajaan
hari ini. Dan hari ini juga Dato' Wan Fauzi, kalau dilihat antara sumber rujukan kepercayaan para raja-raja, sekiranya isu-isu terkait undang-undang dan juga nilai kedaulatan raja. Terima kasih Dato' Wan Fauzi sudi turut serta hari ini, dan tidak lupa juga pengganti panelis keempat Encik Saudara Faiz, yang mana saya juga bersyukur kerana atas izin Allah juga tadi, walaupun Cik Mazlan menghadapi isu kesihatan, namun hari ini kita ada wakil suara generasi penerus, generasi anak muda. Kalau lihat ucapan tadi pun saya rasa dia ni bukan sebarang juga. Pasti suara ataupun pandangan kritis daripada Encik Ahmad Faiz amat-amat dialu-alukan dalam siri ruangan round table talk kita ni. Okey, siri pembincangan meja bulat. Baik. Ramai bertanya, betul ke tajuk ni yang nak dibincangkan? Betul ke? Kerana rata-rata melihat perkara-perkara ini agak sensitif. Namun hari ini, para barisan panelis di hadapan bersetuju dan menyatakan perkara ini boleh kita ketengahkan dalam secara perbincangan yang sihat, perbincangan secara fakta ilmu. Baik, peranan institusi Raja-Raja Melayu dalam menghadapi kemunduran dan ancaman kepada umat Islam di Malaysia. Baik, seperti paparan skrin. Topik yang pertama membicarakan isu keadilan kepada umat Islam. Soalan pokoknya, adakah pemimpin negara gagal dalam membela dan memimpin umat Islam pada hari ini? Saya tujukan dulu soalan yang pertama ni kepada Datuk Siti Salihuddin sebagai penghormatan. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Suara seksi sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, kepada ahli-ahli panel yang saya hormatkan, Datuk Said Aidit. Datuk Said Aidit ni dulu bos saya dulu. Dia pernah jadi hakim, saya pernah menjadi seorang timbalan pendahulu raya. Banyak mengajar saya bagaimana nak menjadi seorang timbalan pendahulu raya. Terima kasih Datuk. Tak sangka after so long we meet again. Ya, sebenarnya kalau kita cakap pasal umat Islam di Malaysia ni, kita bercakap tentang kedudukan orang-orang Melayu. Memang amat menyedihkan kedudukan orang-orang Melayu. Ya, sebenarnya kalau kita cakap pasal umat Islam di Malaysia ni, kita bercakap tentang kedudukan orang-orang Melayu. Memang amat menyedihkan kedudukan orang-orang Melayu. Kalau kita cakap pasal global pula, kita lihat bahawa umat-umat Islam di seluruh dunia ni sering tertindas. Isu-isu Palestin yang tak pernah sudah-sudah. Isu-isu Rohingya yang sampai sekarang Malaysia masih menerima kebanjiran pelarian-pelarian Rohingya. Di France, bagaimana umat Islam dipukul, dibunuh, dihina. Malah di United Kingdom juga sekalipun, dan di Amerika. Jadi umat Islam memang sentiasa sejak kebelakangan ini ditindas. Dan sepatutnya umat Islam sebenarnya merupakan sebuah population yang begitu besar di dunia ini. Yang kedua selepas Kristian. Tetapi mana pergi pemimpin-pemimpin besar Islam? Kalau kita ada negara-negara Timur Tengah yang sepatutnya menjadi pemimpin kepada umat Islam di dunia ini. Tetapi apa jadi? Isu Palestin, bagaimana genosid berlaku berluasa. Di hadapan mata dah tak ada segan-segan pun mereka meratah umat Islam di Palestin. Apa yang negara-negara Timur Tengah buat? Langsung tidak peduli pun.
Ini di Palestin. Bagaimana dengan Rohingya? Sekiranya ramai ke? Sekiranya banyak ke negara-negara di dunia ini yang pemerintahnya oleh orang Islam? Kenapa kita tak pedulikan orang Rohingya yang ditindas oleh junta? Walaupun dikatakan kita masih memerintah, yang di Pertuan Agong masih seorang Melayu, Raja-Raja Melayu masih orang Melayu. Of course lah, sebab dia Melayu. Nama lagi Raja-Raja Melayu. Pemimpin-pemimpin Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, majoriti kabinet adalah orang Melayu. Dan menteri-menteri besar adalah orang Melayu kecuali Pulau Pinang. Begitu juga dengan ketua-ketua setiausaha, kebanyakannya orang Melayu. Tetapi manakah duduknya Melayu sekarang ini? Dan kalau kita cakap pasal pemerintah, di Malaysia ni ada dua jenis pemerintahan. Satu pemerintahan politik, satu lagi pemerintahan raja-raja. Tapi malangnya, Melayu tetap berpecah. Atas dasar agama pun berpecah. Bayangkan kita ada ahli sunnah wal jamaah, yang juga ada kelompok-kelompok tertentu. Kita ada salafi, kita ada wahabi, yang juga berpecah daripada golongan ahli sunnah. Kita ada syiah. Itu tak kira lagi tuan-tuan dan puan-puan golongan ajaran sesat. Jadi bila dalam keadaan umat Islam di kalangan penganut agama Islam segi dah berpecah daripada golongan salafi, wahabi, ahli sunnah, syiah, kepada golongan ahli yang ajaran-ajaran sesat. Dan kalau kita masuk balik kepada politik, dulu kita ada UMNO dan PAS saja. Sekarang kita ada UMNO, kita ada Bersatu, kita ada PAS, kita ada PKR, kita ada Amanah, pelbagai parti. Memanglah tujuan orang politik dia kata, kita bukan nak memecahkan Melayu, kita nak cari pemimpin yang boleh memimpin negara. Tapi sedar tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pegangan politik yang berbeza-beza ini, fahaman politik yang berbeza-beza inilah yang memecahkan umat Islam, umat Melayu di Malaysia ini. Dan baru-baru ini kita dengar Tuan Dr. Mahathir sedang cuba menggabungkan orang-orang Melayu, tak kira parti politik atau NGO ataupun siapa-siapa pun, di bawah payung besar Melayu, untuk mendapat satu kesan yang positif kepada penyatuan Melayu. Dianya perlulah bermula daripada pemerintah, sama ada raja ataupun ketua-ketua parti-parti politik. Itu sahaja jalan yang dapat kita selesaikan. Jadi untuk mengupas dengan lebih lanjut, kita tanya dulu pihak panel yang lain. InsyaAllah lepas ini saya akan mengupas tentang bagaimanakah kita nak laksanakan dengan menjemput Institut Raja di peranan lebih penting bagi memastikan bahawa orang-orang Islam di Malaysia ini dapat bersatu. InsyaAllah buat sementara ini itu saja pandangan saya. Terima kasih. Baik. Saya menjemput panel yang kedua, Datuk Seri Jahabaddin. Sekiranya ada penambahan ataupun sudut pandang Datuk sendiri, adakah pemimpin kita hari ini gagal membela dan memimpin umat Islam? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah yang membenarkan kita berkumpul di sini. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada penganjur-penganjur kerana jemput saya sekali lagi. Okey, sahabat saya Datuk Salahuddin telah memberi mukadimah yang baik dari segi merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebarang masalah dalam yang kita hadapi, kita mempunyai perspektif yang berbeza-beza. Saya percaya bahawa cara kita hadapi masalah akan juga tentukan penyelesaiannya. Jadi kalau kita lihat kepada mukadimah yang diberikan oleh Datuk Salahuddin berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di serata dunia, kita mungkin ada mempunyai kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Maknanya tengok apa yang berlaku. Di Palestin itu cerita lain. Di Palestin dengan jelas mereka diusir. Itu masalah yang cukup jelas. Tetapi kalau kita lihat kepada masalah-masalah yang dihadapi di Perancis sebagai contoh, di Myanmar dan merata-rata dunia pun, saya percaya bahawa satu perkara ialah segala masalah yang berlaku mesti kita ada peranan yang mewujudkan masalah tersebut. Kalau tidak, tak tepatlah apa yang disebut oleh Al-Quran bahawa
masalah-masalah yang timbul adalah daripada tangan manusia-manusia itu sendiri. Jadi kita mestilah mengelakkan kecenderungan yang mudah untuk salahkan satu dunia kecuali diri kita sendiri. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya ialah kalau kita lihat kepada ancaman yang lihat kemunduran umat Islam, kita selalunya suka lihat kepada kemunduran ekonomi. Saya tidak mengatakan bahawa ekonomi bukan penting, ekonomi sangat penting. Memang kita kena hidup. Nak hidup kena perlu makan, perlu pakaian dan sebagainya, semua ini perlukan duit. Itu yang orang pandai mengatakan sebagai ekonomi. Okey, memang ada masalah sosial, memang ada masalah politik. Tetapi pada saya akhirnya kita kena kembali balik kepada asas. Sebab kita bercakap dari sudut dan platform sebagai seorang Muslim. Muslim asasnya ialah aslam tu li rabbil alamin. Kita apa segala kita buat pun aslam tu li rabbil alamin. Maknanya kita sujud kepada Allah semesta alam. Dan kita tafsirkan manifestasikannya dalam bentuk syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita datang dari premis itu, kita harus kembali balik kepada asasnya iaitu Al-Quran. Dan kalau kita lihat pada Al-Quran daripada awal sampai ke akhir, termasuk sekali Al-Fatihah, kita lihat semangatnya adalah adakah kamu berfikir? Banyak. Adakah kamu berfikir, adakah kamu melihat, adakah kamu membaca tanda-tanda yang aku berikan dan sebagainya. Jadi saya nak cuba kaitkan perkara ini dengan isu yang kita nak bincang hari ini. Okey. Dan di sini kita nak bincang tentang kemunduran dan ancaman dan konteks raja-raja. Saya nak sentuh sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan kemunduran. Seperti saya sebut tadi, memang kalau kita datang ke Malaysia, kita kerap akan melihat kepada ekonomi, kepada Rizal Melayu lah, artikel 153 dan sebagainya. Ini topik-topik yang saya anggap sebagai ranting, minta maaf. Ada yang anggap sebagai the main issue, tapi bagi saya ranting. Apakah yang main isunya? Saya lihat masalah kemunduran umat Islam di sini, saya panggil sebagai PP. Iaitu yang pertama sekali ialah pemikiran kritis. Saya berpandangan bahawa kita telah kehilangan pemikiran kritis jika dibandingkan dengan zaman kegemilangan Islam. Kita sering lupa bahawa bila disebut tentang zaman kegemilangan Islam, kita sebut tentang sains, matematik dan sebagainya. Kita sedikit sangat sebut tentang agama yang sempit. Perkara itu selalu kita sentiasa lupa. Kita bangga dengan Ibnu Khaldun dan sebagainya, kita lupa siapakah itu Ibnu Khaldun, siapakah Al-Jabar dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah perintis-perintis pemikir. Dan sekali lagi Al-Quran, kita kembali balik pada surah 17 ayat 36. Itu ada satu surah saintifik yang mengatakan janganlah kamu terima sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Awal-awal sekali Allah mengatakan kita perlu ada pemikiran kritis. Jadi saya menganjurkan di sini bahawa satu masalah ataupun ancaman yang dihadapi oleh umat Islam satu dunia di Malaysia juga ialah kita telah kehilangan pemikiran kritis. Sehingga kan Datuk, saya rasa amat aneh, walaupun saya faham struktur perlembagaan ialah di mana artikel 11.4 kita diberi perlindungan. Itu saya faham, itu struktur undang-undang dan saya setuju dan saya akur dan hormati. Tetapi pada diri saya mengatakan saya tidak perlu perlindungan oleh undang-undang. Tak perlu. Sebab saya sebagai seorang umat Islam, saya akan kembali kepada Allah seorang-seorang, saya lah akan menjawab kepadanya. Jadi kita kena kembali balik kepada mengambil tanggungjawab pemikiran kritis. Yang pertama sekali. Yang keduanya saya lihat masalah di Malaysia terutamanya ialah kenapa umat Islam mundur? Kerana kita kehilangan integriti. Minta maaf sangat-sangat, ini pandangan saya. Minta maaf kalau ada sesiapa yang tersinggung. Kita umat Islam banyak Islamnya di luar, tapi integriti kita kurang. Kalau kita lihat kepada negara kita sendiri dari segi kepimpinan, kita nampak sangat daripada surat khabar, daripada televisyen dan sebagainya, ucapan-ucapan terutamanya daripada tahun 2000 sehingga sekarang, itu dah lebih kurang 25 tahun ya. Kita berpolitik yang sampai kegilaan, hilang integriti. Dan kalau kita bincang tentang integriti kehakiman, Datuk ya, kita sebagai peguam kita sangat hormati institusi kehakiman. Tetapi kalau kita lihat pada ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin politik, tuduhan-tuduhan yang dibawa oleh pemimpin politik terhadap institusi kehakiman, mereka mencemoh, menghina dan sebagainya, itu institusi kehakiman. Begitu juga dengan institusi SPRM dan sebagainya. Jadi secara rumusannya saya mengatakan bahawa
rakyat Muslim di negara kita, terutamanya yang muda, mereka melihat kepada tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik sendiri terhadap institusi-institusi penting, integriti negara kita hilang. Jadi bila integriti kita hilang, bagaimanakah kita nak develop jati diri yang kuat? Itu yang keduanya. Yang ketiganya yang saya lihat PP ialah perpaduan. Saya sangat-sangat sedih bila saja pemimpin kita sebut perpaduan di negara ini, mereka hanya maksudkan perpaduan kepartian. Mereka hanya maksudkan perpaduan politik. Itu sangat-sangat masalah. Kita kena faham, kita kalau anggap diri kita sebagai Muslim dan kita nak umat Islam berjaya, Al-Quran itu sendiri adalah berteraskan ilmu, furqan. Dia berteraskan bainah, dia berteraskan burhan, bukti-bukti dan sebagainya. Jadi semuanya ilmu. Tapi apa yang dikehendaki oleh pemimpin-pemimpin politik selalunya, termasuk yang baru ini, payung besar. Dia sekali lagi kembali hanya kepada politik, luaran, superficial dan sebagainya. Tetapi apa yang disarankan oleh Allah dalam Al-Quran ialah perpaduan dengan berpegang kepada tali Allah. Dan bermakna berpegang pada tali Allah tu bermakna banyak perkara tau. Banyak perkara, bukan sahaja upacara-upacara semata-mata. Al-Quran itu ada banyak ajaran-ajaran. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah ayat 177. Allah menyarankan jika kamu dalam keadaan yang cukup susah, kamu harus persevere. Apa persevere dalam bahasa Malaysia? Kuatkan hati, terus berusaha dan sebagainya. Jadi itu antaranya yang jadi perpaduan itu satu lagi penting. Dan kita mundur kerana kita tidak ada perpaduan. Perpaduan dari segi aspek apa? Perpaduan dari segi ilmu, perpaduan dari segi kita nak sama-sama untuk membentuk satu masyarakat yang bertamadun dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah kita punya penguasaan ilmu. Saya lihat di Malaysia ni, kita mundur. Of course kita mundur kalau berbanding dengan yang bukan Islam. Bukan Islam tidak begitu kawal apa yang mereka baca. Dan saya selalu mengatakan, kita umat Islam di Malaysia ini seolah-olah menjadi spesies dalam zoo yang perlu dikawal sentiasa hari. Seolah kita tidak boleh menilai dengan fikiran kita sendiri. Ada buku-buku yang di-ban. Siapa yang ban buku? Faham ya? Adakah kamu, jawatan kuasa yang ban buku tu, kamu dah tanya saya ke? Adakah minda saya setaraf kamu? Bukanlah kita lagi pandai. Tetapi kalau kita nak masyarakat kita maju, kita kenalah menggalakkan masyarakat kita membaca, anak-anak kita membaca. Jangan terlalu mengawal minda kita. But for the non-Malays, tak ada masalah. Mereka boleh pergi internet, baca buku dan sebagainya. Jadi secara rumusan, secara sebagai mukadimah, saya lihat masyarakat kita di Malaysia ini mundur ke 4 yang saya sebut tadi, PP. Perpaduan, integriti, apa lagi? PI. Pemikiran dan ilmu. Setakat permulaan lah. Baik. Dua panel telah menjawab dengan pandangan masing-masing, dan saya lihat dua-duanya memang sangat tepat. Satu membicarakan peranan pemimpin sehingga perpecahan mengutamakan nilai-nilai parti politik, sedangkan ketika di kemuncak tidak pernah menyeru tentang gabungan payung Melayu ni, tapi bila di fasa yang di bawah, di situ ada kesedaran. Ini normal dalam arena politik negara kita. Saya ingat mungkin daripada Datuk Wan Fauzi ada nak menambah, silakan Datuk. Adakah pemimpin negara kita gagal dalam membela umat Islam hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya saya bukanlah pakar rujuk, raja-raja. Pakar rujuk tu Datuk Seri Salahuddin lah. Cuma saya menulis tu adalah sama ada orang baca atau terima, Allah Alam. Okey, balik pada soalan, adakah pemimpin negara gagal dalam membela dan memimpin Islam pada hari ini? Jadi kalau saya lah, untuk menyatakan gagal berjaya tu subjektif. Dia balik kepada pemimpin itu sendiri. Pemimpin itu lihat Islam macam mana? Kalau pemimpin lihat Islam ni sebagai agama personal law,
rituals, spiritual semata-mata, berhubung dengan faith. Islam bukan dari sudut amalan bernegara. Islam bukan menyentuh tata cara good governance. Maka mungkin dia tak gagal lah. Jadi hari ini yang menjadi masalah pada kita, nombor satu, expectation daripada orang Islam sendiri. Adakah orang Islam sendiri yang ada pada hari ini benar-benar inginkan Islam sebagai satu cara hidup? Atau orang Islam hari ini sudah selesa? Kerana kalau kita lihat dalam media sosial, waimah perkara yang melibatkan LGBT dan melibatkan banyak perkara, minum arak ke ataupun banyaklah tak urus, tak nampak benda ni sangat menyentuh kepada orang Islam. Kan? Tak ada kesatuan. Kalau kita lihat orang bukan Islam, apabila suatu perkara yang mereka anggap menyentuh hak mereka, yang mereka anggap, tapi tak semestinya benda itu hak mereka, mereka akan pergi ke mahkamah, akan mohon deklarasi bahawa suatu perkara itu unconstitutional. Tapi kita ni terang-terang satu perkara yang jelas yang dilakukan oleh sama ada tindak tanduk kerajaan ke, polisi ataupun orang bukan Islam yang bercanggah dengan perlembagaan, kita tak ada pun ke depan untuk mendapatkan perisytiharan mahkamah. Jadi kalau kita lihat para pemimpin hari ini, kita kena sedar realiti kepartian. Ada yang menjunjung kalau parti PAS ada perjuangan dia Islam, dan tasawur PAS tak Islam macam mana. UMNO ada Islam cara UMNO, ada tasawur UMNO pada Islam. PKR dia ada Islam dia, tapi dia ada tasawur dia tentang Islam dia. Berjasa Bersatu pun dia ada Islam dia, tapi dia ada worldview dia, tasawur dia tentang Islam dia. DAP pun ada Islam dia sebab dia ada orang Islam. Jadi tasawur dia tu macam mana? Yang kita jelas kalau DAP dia parti demokratik, demokrasi. Jadi demokrasi pun satu perkara yang kita perlu faham. Adakah ianya constitutional demokrasi, demokrasi berperlembagaan yang terhad dalam prinsip keluhuran perlembagaan, constitutional supremacy, atau demokrasi seperti Westminster yang meletakkan parlimen sebagai mutlak, sebagai parlimen sebagai pemegang kedaulatan, parliamentary sovereignty. Jadi adakah kita mendukung parliamentary sovereignty ataupun constitutional supremacy? Itu yang kita kena faham. Sebab hari ini ramai pihak keliru apabila kita bicarakan tentang raja berperlembagaan, parliamentary demokrasi, raja berperlembagaan. Bila sebut raja perlembagaan, apa yang terlintas, raja dah hilang kuasa. Raja dah serah kuasa pada rakyat. Sehingga to the extent, walaupun Tan Sri Koo Kek Kim mendiam mengatakan negeri Melayu tak dijajah, tapi akhirnya Koo Kek Kim kata, apabila berlakunya perjanjian Persekutuan Melayu 97, raja-raja telah menyerahkan kedaulatan baginda kepada rakyat. Betul ke? Jadi kita kena faham, kedaulatan ni bukan satu benda simbolik. Kedaulatan ni bukan ada rider, kalau raja 5 rider depan, kalau agung 7 riders. Kalau raja muda 3 riders, PM 3 rider. Itu kedaulatan. Itu bukan. Itu tanda sebagai kata orang kosmetik. Tapi kedaulatan itu adalah kuasa tertinggi. Sovereign authority. Punca kuasa yang menentukan the rule of law. Jadi rule of law akan tertakluk kepada dua kerangka, sama ada kontinum ataupun dikotomi. Kalau kontinum maksudnya kedaulatan itu masih milik Allah SWT dan pemerintah itu sebagai pemegang amanah. Kalau dikotomi menjunjung man-made doctrine, doktrin manusia, demokrasi, sosialisme, komunisme, berbagai-bagai ism yang menyisihkan kedaulatan ketuhanan dalam kehidupan mereka. Jadi apabila kita bicarakan tentang adakah pemimpin negara gagal dalam bela dan memimpin umat Islam hari ini, kita kena lihat naratif dia. Pemimpin mewakili parti mana? Kalau pemimpin itu tertakluk kepada ideologi kepartian, maka kita faham kepartian ini akan takluk kepada the wishes of the members. Tapi kalau kita rujuk pada sesuatu yang telah selesai, it's a concluded, berdasarkan kepada kedaulatan raja-raja dan keluhuran perlembagaan.
Kita merujuk kepada ketinggian perlembagaan kita dan kedudukan raja-raja sebagai pemegang amanah Allah SWT selesai. Jadi apa yang kita nak lampirkan di sini? Adakah parameter kita bergantung kepada kehendak rakyat atau kehendak perlembagaan yang telah termaktub, yang telah ada, yang telah siap, yang diasaskan bukan kerana atas kehendak pelbagai kaum di Malaysia, tapi diasaskan atas kehendak kedaulatan raja-raja yang memegang kedaulatan milik Allah SWT dan juga persetujuan rakyat raja ketika itu orang Melayu. Jadi pokok pakarnya kembali kepada perlembagaan. Sebab itulah kita lihat isu semasa pada hari ini. Isu bahasa. Kenapa tak boleh selesai? Isu sekolah vernacular. Kenapa tak boleh selesai? Dan terbaru, isu kuil haram pun tak boleh selesai. Sedangkan perlembagaan jelas memperuntukkan dalam perkara 11. Hanya agama Islam akan ditadbir oleh pihak berkuasa. Kerana Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama bagi negeri. Dua, hari ini apabila kita memperkatakan Islam agama persekutuan, yang kita bicarakan Islam di peringkat negeri, bukan Islam di peringkat persekutuan. Ayat pertama je Islam agama persekutuan. Lepas tu ayat kedua, Islam adalah di bawah kuasa mutlak raja-raja. Habis persekutuan ni tak biar cara mana? Itu masalah pada kita. Sebab itulah dalam perkara 11 jelas, agama bagi bukan Islam ditadbir oleh persatuan, institution. Mereka tidak boleh ada pihak berkuasa, tak boleh ada menteri yang bertaraf yang menjaga hak ehwal bukan Islam. Ini adalah perlembagaan. Nak buat kuil ke, nak buat apa ke, tidak boleh dia beri tanah percuma, tanah kerajaan secara percuma. Nak beli kena pohon cara biasa, bayar secara komersial. Sebab apa? Duit persekutuan, consolidated fund, hanya boleh dibelanjakan sama ada oleh pihak persekutuan atau negeri bagi pendidikan agama Islam. Bagi mereka yang tidak teliti dalam sejarah, dia akan persoalkan. Apa kata mereka? Tengok, perlembagaan kita pun bukan ada orang Melayu kata dia. Semua ahli jabatan kuasa Lok Rik, tak ada seorang pun orang Melayu. Dia faham tak? Yang Lok Rik ni hanya mengemukakan draft berdasarkan tema rujukan apa yang sedia ada di tanah Melayu, dan rujukan Lok Rik disemak semula, dan raja-raja melalui memorandum atau proposals of the Their Highness the Malay Rulers bertarikh 12 September 1996 mengemukakan framework bagi pembentukan pergubalan sebuah perlembagaan persekutuan. Dan ini termaktub dalam white paper, laporan kertas putih tentang pentafsiran perkara 3 fasa 4. Jadi untuk tak boleh lanjut sangat, balik kepada soalan tadi, gagal ke tak gagal ni kita guna naratif apa? Kita guna naratif kepartian atau kita balik pada perlembagaan? Kalau kita balik perlembagaan, baru kita tahu pemimpin itu gagal ke tak gagal. Wallahualam. Sila, terima kasih. Tapi dari saya nak tarik sikit lah terkait dengan isu keadilan kepada umat Islam. Pertama sekali kita kena lihat dulu, kita kena jelas apakah nilai Islam yang sebenarnya, supaya nanti kita akan nampak makna Islam itu sendiri di dalam Al-Quran. Kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 132, kalau kita bacakan, boleh share kan? Kita boleh sama-sama tengok. Saya buka kan? Okey. 1, 3, 2. Okey. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jadi maksudnya di sini, Nabi Ibrahim juga pernah berpesan kepada keturunannya bahawa jangan mati selagi kamu belum di dalam Islam. Jadi Islam ini bukan daripada zaman Nabi Muhammad. Islam ini ada lebih awal lagi. Jadi di dalam Al-Quran ini menjelaskan bahawa bagaimana model seorang Islam yang sejati itu menurut kehendak Allah itu sendiri. Dan kalau kita tengok sambungannya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut
ketika ia berkata kepada anak-anaknya, kan, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang Maha Esa, kami hanya Islam kepadanya, berserah diri. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam Al-Quran membincangkan satu model kehidupan, bagaimana ingin menjadi seorang Islam seperti mana mahunya pencipta itu sendiri, iaitu Allah sebagai Al-Khaliq dan kita ini sebagai makhluk yang perlu mengikut apa yang telah ditunjukkan dalam perjalanan para rasul itu. Jadi kalau seperti hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatan rasulihi. Maksudnya ini adalah satu wasiat kepada orang-orang Islam yang ingin menjadi Islam yang sejati, apabila dia berjalan mengikut petunjuk, iaitu kitab Allah yang mana dicontohkan oleh para rasul, yang mana itulah model Islam yang sebenarnya. Jadi dia memberikan satu pandangan peribadi beliau, katakan kalau dirujuk kepada perkara 11 pasal 4 Perlembagaan Persekutuan, secara peribadi, correct me I'm wrong, saya tak perlu pun perlindungan begini. Sebagai seorang Islam, saya tahu jaga diri saya sebagai seorang Islam, tak perlu special provision seperti mana perkara 11.4. We can agree to disagree, Datuk. Saya sebenarnya tak setuju langsung dengan statement tu. Of course itu pandangan peribadi Datuk Seri, tapi pandangan peribadi saya pula, sebenarnya kita agama Islam, kita dah tentu je Islam. Sekarang ni perlembagaan dah bagi protection kepada Islam. Kita sebagai orang Islam, perlembagaan bagi protection. Bermakna kalau sekiranya ada siapa-siapa penganut agama lain nak propagate Islam kepada orang Islam, kita boleh jadikan satu undang-undang bagi mensabit dan menuduh mereka ni. Ini adalah sebenarnya untuk protect orang-orang Islam supaya tidak mudah dipengaruhi oleh puak-puak bukan Islam. Sebenarnya peruntukan ini memang kita tahu, mungkin Datuk Seri Jahabuddin tak perlu pun, mungkin ramai individu-individu Islam tak perlu pun, sebab iman mereka dah kukuh. Siapa pun nak cuba mengubah iman mereka, kepercayaan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala memang tak boleh. Tetapi barang diingat, sebab kita ramai umat Islam lagi yang masih terombang-ambing, tak tahu mana hala tuju mereka. Jadi nak menunjukkan bahawa negara kita adalah sebuah negara Islam, agama kita adalah agama persekutuan, nak meletakkan agama Islam itu lebih tinggi daripada agama lain, maka ini adalah salah satu peruntukan bagi menggambarkan bahawa Islam adalah satu agama yang berdiri teguh di negara kita. Sebab kalau orang bukan Islam pandai-pandai nak influence orang Islam untuk keluar daripada Islam, boleh dijadikan satu kesalahan. Contohnya di Selangor, we have got akta agama bukan Islam. Akta agama bukan Islam bermaknanya boleh dituduh mereka yang propagate Muslim dengan agama-agama mereka. Itu yang pertama. Bila Datuk Seri Jahabuddin menyatakan sedemikian, of course it's personal view. Ramai juga anak-anak muda sekarang ni, anak-anak muda yang berjaya, yang dah pergi ke luar negara belajar. Mereka kata apa? Kenapa mesti Perlembagaan Persekutuan memberikan keistimewaan kepada saya sebagai orang Melayu, saya sebagai Bumiputera? Kenapa perlu ada perlembagaan untuk protect my interest? Sedangkan saya tak perlu. Saya tak perlu. Saya bukan second class citizen. Saya bukan citizen yang tak bagus. I can compete with non-beliefs. Itu kata dia. Kata dia yang mungkin dalam kalangan orang-orang elit, mak bapak orang kaya, boleh hantar anak ke sekolah, keluar negara dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan orang-orang kampung, orang Melayu? Kalau you keep on saying that I don't need the protection under the constitution, maka inilah bermulanya tumbangnya bangsa Melayu. Because orang Melayu masih perlukan protection. Kita tidak dapat lari bahawa kita mundur dari segala segi. Kita perlukan protection. Of course kita ada social contract. Itu adalah antara perkara yang kita bargain dengan non-Muslim. I give you the citizenship, but
you have to give some leverage kepada pihak Bumi-Putra dan orang Islam, orang agama, orang Melayu. Jadi inilah protection dia. Mungkin kita tak boleh fikirkan diri kita, sebenarnya ramai orang-orang Melayu sekarang ni kalau tidak ada 153 di bawah Perlembagaan Persekutuan, maka kita tak ke mana pun. Kalau tidak adanya kota sistem, saya rasa tak ramai cendekiawan Melayu yang duduk di atas-atas sekarang ni dapat duduk di tempat mereka sekarang. Beberapa kekeliruan, Datuk ya. Yang pertama sekali pada saya lah. Yang pertama sekali kita lihat pada surah Al-Baqarah. Sebelum tu, saya yakin saya buat pendirian di hidup saya ni yang tak boleh berubah cuma ayat-ayat Al-Quran. Itu saja yang tak boleh berubah. Saya pun setuju. Yang selainnya semua itu adalah tafsiran manusia. Itu pegangan saya. Jadi kalau kita lihat pada perlembagaan memang ada artikel 3, artikel 11.4, itu semua tu buatan manusia. Okay? Jadi pada saya aku sebagai seorang peguam, sebagai rakyat, saya hormat kepada perlembagaan. Tetapi sebagai seorang Islam saya tanya, adakah tafsiran manifestasi yang dibuat oleh manusia itu baik untuk umat aku? Dan saya masih berpendirian 11.4 itu menghina orang Islam di Malaysia. Satu. Yang keduanya 11.4 itu sebenarnya menghalang rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam, untuk menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Seorang Muslim yang sebenarnya ialah yang tahu apa itu kebenaran dan tidak takut kepada berhujah dan melihat kepada kepalsuan. Tak takut langsung. Itu perkara yang sangat-sangat jelas dalam Al-Quran. Cuma saya nak baca dari segi surah Al-Baqarah. Tadi Datuk sebut berkaitan dengan artikel 153. Saya tidak menafikan keperluan apa-apa undang-undang untuk membantu makhluk Allah yang memerlukan bantuan. Sebab saya sebagai seorang Muslim sedar dan yakin bahawa Al-Quran itu rahmah kepada manusia. Muhammad Rasulullah SAW juga rahmah kepada manusia. We are here to help people's problems. Itu yang pertama sekali ya. Okey, kalau kita balik kepada surah Al-Baqarah ayat 177 yang saya sebut awal. Allah telah memberikan satu hierarki yang cantik siapa yang perlu dibantu. Jadi surah Al-Baqarah, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seorang kepada Allah. Itu pertama sekali. Itu kita boleh hujah sampai besok pagi. Apa maknanya beriman kepada Allah? Seperti mana juga, saya nak berhenti sekejap, pergi pada artikel 3 persekutuan. Islam agama persekutuan. Saya tahu, saya pun peguam. Saya tahu sebab sejak merdeka sampai sekarang, lebih banyak nasionalis Melayu yang cuba untuk tafsir artikel 3 perlembagaan itu sebagai Islamlah yang tertinggi. Saya tak nafikan. Tetapi Islam macam mana yang awak maksudkan? Islam macam mana yang awak maksudkan? Satu contoh yang terbaik yang berlaku di negara kita ialah baru-baru ini kontroversi Mufti Bill. Ingat Mufti Bill? Perlis bantah. Perlis pun senawar jamaah juga. Ada negeri, satu lagi negeri yang bantah juga. Jadi kita kena fikir, kenapa wujudnya bantahan terhadap Mufti Bill? Sebab hujah mereka ialah mereka mengatakan, kenapa kamu nak narrow down, kenapa kamu nak takrifkan, kenapa kamu nak sempitkan fahaman Islam tu hanya kepada tafsiran dua imam Asy'ari dan Maturidi. Dengar sekali lagi ya, kenapa kita nak sempitkan fahaman Islam itu kepada fahaman dua manusia saja, walaupun kita akui mereka merupakan imam besar. Kita hormat dan sanjung dan bersyukur Allah SWT bahawa mereka dalam kehidupan mereka telah melakukan satu jihad. Itu dia orang. Betul ya? Kita masih lagi sujud kepada Allah SWT. Saya individually. Jadi aspek itu kita kembali balik kepada artikel 3. Dan di sini saya rasa peranan Raja-Raja Melayu itu penting. Kenapa peranan Raja Melayu itu penting? Sebab Raja Melayu itu berada dalam majlis Raja-Raja. 9 raja. 9 raja akan dinasihat oleh 9 mufti. Dan kita jangan lupa ya, kita semua di sini jangan lupa. Sama ada seorang tu doktor, syekhul ke apakah dan sebagainya, kita kagum dia baca, kita kagum dia ni, tetapi akhirnya dia juga seorang manusia.
Jadi kita kena nilai balik tafsiran dia terhadap agama, tafsiran dia terhadap undang-undang. Walaupun kita ni pun PhD sebagainya lah, orang perlu nilai balik pada kita. Jadi dalam Majlis Raja-Raja itu mempunyai satu peranan yang cukup baik untuk memastikan bahawa artikel 3 itu tidak digunakan oleh mazhab-mazhab tertentu untuk mentafsirkan Islam ikut acuan mazhab itu saja. Datuk, lihatlah kepada dunia Islam. Bertelaga sebab perbezaan mazhab. Adakah kita mau perkara yang sama datang dan jangkiti Malaysia? Adakah kita nak tafsir artikel 3 perlembagaan Islam? Islam, itu yang paling penting. Apa yang isi yang kita beri kepada Islam itu? Jadi saya sarankan bahawa Majlis Raja-Raja itu memperluaskan maksud Islam dalam artikel. Sebab kecuali kita pindah perlembagaan mengatakan sunnah wal jamaah. Dan saya yakin kalau kita buat perkara itu, kita mengundang musibah. Bukan sebab saya bukan sunnah wal jamaah, saya memang sunnah wal jamaah. Tetapi di bawah sunnah wal jamaah itu pun banyak furuk-furuk, banyak cabang-cabang dia. Mereka yang belajar tu mereka tahulah. Kita count, kita perlu ke soalan kedua. Tapi silakan Datuk, habiskan. Silakan. Okey. Jadi itu maksud saya ya. Okay. Jadi itu maksud saya. Jadi kita rumuskannya ialah kita kena berjaga-jaga dalam menafsir artikel 3. Dan saya percaya Majlis Raja mempunyai peranan yang sangat penting. Okey, balik kepada surah Al-Baqarah tadi. Ini surah Al-Baqarah ini berkaitan dengan artikel 153. Ada di skrin Datuk. Juga di paparan skrin pun ada. Okey. Okey, dan segala malaikat dan segala kitab kitab mana? Taurat, Injil, dan segala kitab. You baca betul-betul semua kitab. Tak apa, you baca Quran ni. Orang Islam, Prof, bukan pengecut. Sebab Allah dah jelas mengatakan dalam Al-Quran, berfirman, yang palsu dan benar tu jelas, kamu tak perlu takut. Kita boleh berhujah. Satu. Dan sekalian Nabi mana? Syuaib, Yusuf dan sebagainya. Okey, sekarang penting 153. Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang menyayanginya. Kepada siapa? Kepada yang pertama sekali kaum kerabat. Yang kedua kepada siapa? Anak-anak yatim. Yang ketiga siapa? Orang-orang miskin. Kelima, orang terlantar dalam perjalanan musafir. Dan kepada orang-orang yang meminta. Dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kepada ini Datuk ya, Allah tidak mengatakan kita tidak boleh bantu orang yang miskin, yang memerlukan. Tetapi saya bantah kalau bantuan itu hanya berdasarkan asabiah. Mungkin saya salah. Kalau saya salah, saya masuk nar lah. Tak apa. Jadi bagi saya itu adalah asabiah. Sesuatu yang berdasarkan asabiah tidak boleh. Tetapi sebagai seorang Islam, kita perlu bantu Melayu-Melayu yang memerlukan bantuan. Tetapi Datuk ya, jangan kita manjakan umat kita sehingga kita jadikan seperti nak bertelur, kita bantu pula telur tu, ayam tu keluar. Adakah ayam tu akan menjadi kuat? Jadi rumusannya ialah saya percaya bahawa Allah telah menjadikan Melayu dan umat Islam sama juga seperti makhluk-makhluk lain, berkebolehan. Dan jangan kita dalam Allah mengangkat martabat kita, kita menurunkan martabat kita kepada satu spesies yang sentiasa perlukan pertolongan. Tak bolehlah macam tu. Myanmar perlukan betul. Melayu-Melayu yang susah, yang miskin dan sebagainya memang perlukan pertolongan. Tapi saya, ini dari segi Islam, bukan sebagai peguam. Peguam saya akurlah memang ada perlembagaan. Itu saya punya jawapan. Baik. Sikit je. Jangan banyak. Satu je lah. Itu yang penting. Mungkin saya perspektif, saya akan jelaskan. Okey. Artikel 11 fasa 4 ni, saya nampak apa yang nak disampaikan oleh Datuk Seri Jahabadin. Maksudnya perlu ada usaha untuk meningkatkan akidah Islam supaya kita ni mampu mandiri, tidak terpengaruh dengan ancaman, daya dan sebagainya. Dan juga yang berhormat Datuk Seri Saudi menjelaskan juga bahawa keadaan sekarang ni cabaran, ramai yang tak mampu untuk berdikari. Okey, itu satu perspektif. Saya ingin berkongsi perspektif dari sudut
Undang-Undang Pergubalan Perkara 11 Pasal 4. Perkara 11 Pasal 4 ni diadakan kerana dalam Memorandum Raja-Raja menjelaskan bahawa tanggungjawab Raja-Raja adalah untuk melindungi akidah orang Islam. Dan semasa nak gubal perlembagaan tu, antara ancaman yang besar komunisme. Itu termasuk dalam report Raja-Raja. Jadi, untuk melihara akidah, maka ada special protection diberikanlah ancaman. Yang kedua juga berhubung dengan murtad. Sebab murtad ni Islam tak bagi. Man badala dinahu faqta'u unuqahu. Siapa yang menukar agama, maka nak dipancung kepala tekaknya. Al-Kamakal. Hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam konteks penal code tidak diperuntukkan murtad, ya. Tapi pencegahan murtad itu merupakan objektif perkara 11 pasal 4. Jadi jika yang masalah hari ini ialah bila negeri menggubal undang-undang di bawah perkara 11 pasal 4 untuk mencegah pendayahan. Sebab itulah perkara 11 pasal 4 ni pendakwaan dilakukan di Mahkamah Sivil, bukan di Mahkamah Syariah. Kerana bidang kuasa itu terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam. It's a public law, it's not personal law. Jadi untuk mencegah cubaan murtad. Masalah hari ini, denda bagi orang yang mendakwah orang Islam RM500 ke RM200. Dan sebab pun tak ada. Kalaulah kita tidak mahu mengadakan undang-undang murtad, tapi kita memperkasakan undang-undang enactment pencegahan. Sebab saya yakin barulah propaganda orang nak membawa Islam keluar murtad tidak berlaku, bukan kerana kita hukum orang tu, tapi siapa yang mendakwah kita berhukum sekali. Yang masalah hari ini dah datang kat kita nak minta murtad, tapi siapa yang mendakwahkan dia tu? Yang mendakwah ni buat kerja bebas, tidak dihukum. Yang walhasil orang nak murtad, kita pecah kepala. Oh, kita buat undang-undang ni kan menyentuh orang bukan Islam, tu Datuk Seri. Tapi kalau kita ada undang-undang pencegahan, inilah sebenarnya objektif perkara 11 pasal 4. Kan? Jadi itu dia pasal. Wallahualam. Jawab. Baik. Tadi kita tengok dari segi isu keadilan. Seterusnya kita lihat pada soalan kedua, topiknya terkait dengan cabaran. Saya lanjut pada Datuk Seri Jahabuddin. Silakan Datuk. Terima kasih Tengku. Okey, soalan yang kedua ni ialah bagaimana kita boleh kembalikan kegemilaan peradaban Islam seperti zaman para rasul dan kekhalifahan. Apakah institusi Raja-Raja Melayu mampu memainkan peranan yang sama seperti zaman kebangkitan dan kegemilaan? Okey. Rumusannya, jawapannya lah apakah peranan yang boleh dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Itu saya rasa rumusan soalan lah. Mampu atau tidak? Dan saya rasa mungkin soalan nombor 2 ni sama dengan soalan nombor 4 nanti tau. Yes. Lebih kurang sama. Okay, anyway. Saya nak mula dengan rujuk balik kepada apa yang Datuk Setia Senator beritahu awal-awal. Awal-awal sekali beliau dah menunjukkan bahawa ada 2 pemerintahan di Malaysia. Pemerintahan raja, pemerintahan politik. Iaitu pemerintahan eksekutif yang orang politik. Yang keduanya kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wan, beliau ingatkan kita bahawa kita ada undang-undang dan kerangka perlembagaan. Jadi kalau kita nak jawab soalan ini, kita kena jawab soalan ini dalam kerangka kedua-dua parameter tersebut. Jadi dalam aspek itu, saya juga nak mengatakan, saya nak berkongsi di sini pandangan saya. Kita sering mengatakan, Datuk, kita sering mengatakan bahawa ada 3 cabang di Malaysia. Sebab kita masih tertarik dan terpengaruh dengan the Westminster Model. Saya berpandangan dan berpendapat bahawa sebenarnya kita ada 4 cabang. Yang 3 yang biasa tu, yang tersebut, executive, judiciary dan legislature. 3 tu. Tetapi kita sering lupa bahawa raja-raja itu merupakan satu cabang yang berbeza. Sebab kalau kita bandingkan Malaysia dengan UK sebagai contoh, dia sangat berbeza. Di UK, the Queen atau sekarang the King tak mempunyai power seperti mana raja-raja di Malaysia. Kalau kita lihat pada perlembagaan, banyak peruntukan perlembagaan yang memberi kuasa discretion kepada Agung. Dan kita lihat masa darurat di bawah perkara 160 sebagai contoh. Dan juga kita lihat bagaimana penglibatan ataupun peranan yang dimainkan oleh Agung sebelum Agung ini, iaitu Sultan Abdullah. Jadi pokoknya ialah kalau kita kehendaki, sebenarnya Majlis Raja-Raja dan juga Agung mempunyai kuasa yang besar melalui perlembagaan walaupun mereka terhad. Okey.
Tapi kita kena jelas, mereka mempunyai kuasa dari aspek apa. Saya berhujah bahawa raja-raja mempunyai kuasa yang besar melalui terutamanya sebagai ketua agama. Kenapa mereka boleh menguasai majlis-majlis agama. Jadi itu peranan yang saya fikir perlu dimainkan dengan penting oleh raja-raja. Melalui majlis-majlis agama, melalui perlantikan siapakah yang dilantik. Kalau lantik sebagai orang macam Datuk Setia, okeylah. Pandangan luas, tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Sefaham saya lah. Sefaham saya. Kalau saya kenal kan, dia tak terikat dengan mana-mana mazhab, dia terikat lebih kepada Quran dan Sunnah. Dan tidak menolak pandangan-pandangan yang baru dan sebagainya. Jadi itu dapat memastikan bahawa orang-orang Melayu pun dapat dilentur dan diberi arah dan panduan yang jelas melalui ini. Dan kalau kita lihat kepada majlis-majlis agama, dia mempunyai kuasa yang besar yang saya rasa belum lagi dieksplor pun. Dan saya tengok Tok Ki ada kat sini ya. Dan Tok Ki antara orang yang selalu bincang tentang perkara apakah peranan yang boleh dimainkan oleh majlis-majlis agama, terutama Baitul Mal dan sebagainya, zakat, untuk membantu asnaf-asnaf dan sebagainya. Itu dia punya perjuangan dan masih berjuang. Jadi maknanya ada NGO-NGO Islam yang sebenarnya menanti mendambakan peranan yang dimainkan oleh majlis-majlis agama melalui peranan raja-raja itu untuk membantu dan memajukan umat Islam. Jadi banyak slogan, pelaksanaannya sangat penting. Jadi secara rumusan saya mengatakan bahawa ya, kita masih mempunyai peranan yang besar, tetapi janganlah kita ini sangat seru. Saya tidak mengatakan isu-isu seperti murtad, seperti yang lain itu tak penting. Tapi bagi saya lagi penting ialah untuk memperkasakan minda Melayu Muslim. Pemikiran kita perlu dilatih. Kita mestilah lahirkan budaya yang cinta pada ilmu, bukan takut pada pandangan orang lain. Itu secara rumusan. Baik. Terima kasih kepada Datuk Seri Jahabuddin. Sengaja saya simpan jawapan yang akhir daripada Datuk Setia Salahuddin, sebab dia antara seperti tadi peranan majlis-majlis agama Islam hari ini dihadirkan pengerusi MAIS sendiri. Silakan Datuk, adakah institusi raja kita mampu memainkan peranan yang sama di zaman kebangkitan Islam? Terima kasih kepada Fusi. Makin hilang suara saya ni. Tadi ada sikit dan sekarang hilang. Selamat datang Tok Ki, Puan Hajah, Kak Shah. Terima kasih juga kerana sudi hadir. Ini bukan salah mic, salah suara saya. Baik, kepada persoalan cabaran institusi raja dalam mengembalikan peradaban Islam, Datuk Jahabuddin telah mengupas sedikit tentang cabaran peranan raja-raja, institusi raja di Malaysia ni. Sebenarnya masyarakat Islam khususnya di Malaysia ni banyak tertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, kita ada raja sebagai ketua agama, kita ada agung sebagai ketua agama persekutuan, kita ada majlis agama Islam negeri-negeri, kita ada jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri, kita ada jabatan mufti negeri. Tetapi kenapa Islam berpecah belah? Kenapa agama Islam nampak kelihatan tidak bersatu padu? Tidak seperti mana yang Allah kendaki di bawah ayat 103 surah Al-Imran. Bersatu padulah, jangan kamu pecah belah. Persoalannya sekarang, adakah kuasa raja-raja itu adalah terhad? Isunya kalau kita lihat kebalik kepada kerangka perlembagaan persekutuan, sebenarnya kuasa raja-raja itu tidak terhad pun. Terhad di dalam kerangka perlembagaan. Pertama sekali, Sultan Dulia Mahamudin Sultan Selangor pernah bercakap, titah kepada saya, Datuk, sediakanlah kutubah Jumaat tu, kutubah Jumaat yang berkualiti. Sediakanlah kutubah Jumaat itu supaya kutubah Jumaat itu dapat kita satu padukan umat Islam. Dan jadikan kutubah Jumaat itu sebagai khalifah kepada umat Islam. Sebab raja-raja mungkin tidak seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ulil amri itu sendiri adalah merupakan peranan yang dimainkan begitu besar sekali.
Tetapi disebabkan agama Islam di bawah raja-raja, maka terjemahkanlah kutubah tersebut sebagai salah satu saluran untuk kita memperhebatkan agama Islam dan menyatu padukan umat Islam. Itu titah tuanku. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya negeri-negeri lain yang mana raja-rajanya menyarankan perkara yang sama, supaya umat Islam gunakan kesempatan ketika solat Jumaat, khutbah melalui khutbah Jumaat, untuk dapat kita membawa umat Islam bersatu padu, dan supaya umat Islam ini tidak berpecah dengan pelbagai aliran. Seperti mana yang telah kita katakan tadi, di Malaysia ni aliran di pelbagai. Dan bukan saja aliran agama itu segi pelbagai, malah sekarang ni kita ada lagi satu aliran, aliran pluralism, liberalism, LGBT, yang merupakan satu aliran yang amat berbahaya kepada umat Islam sebenarnya, terutama kepada anak-anak muda. Semalam saya ada memberikan sedikit ucapan, saya ada sebut berkaitan dengan di Amerika. Pada tahun 1950-an, LGBT di Amerika ini adalah satu perbuatan kumpulan yang dikatakan berpenyakit. Medically mereka ni adalah berpenyakit kerana mereka mengamalkan amalan songsang. Tetapi apabila gerakan LGBT, ahli-ahli LGBT ini untuk cuba menormalisasikan perbuatan LGBT ini, maka pada tahun 70-an ianya telah dikeluarkan daripada kategori mereka yang sakit, tetapi cuba telah diserapkan ke dalam masyarakat. Dan sekarang ni lihat apa jadi kepada Amerika. LGBT telah pun dinormalisasikan dan telah dilegaliskan. Kita dah banyak bincang berkaitan dengan undang-undang. Dan kita dah, untuk rumusan, supaya saya buat rumusan. Kalau kita lihat dari segi kerangka perlembagaan ada. Dan kita semua dah tahu dan setuju bahawa memang di bawah perlembagaan ada peruntukan-peruntukan tertentu. Tetapi yang pentingnya seperti selalu adalah apakah tafsiran yang kita beri kepada peruntukan dalam perlembagaan tersebut. Adakah kita memberi tafsiran yang membantu, yang dapat memperkasakan kedudukan raja-raja dan majlis raja-raja, itu satu hal. Yang keduanya seperti mana dituju ialah kita ada 9 raja-raja. Jadi maknanya itu penting sebab setiap negeri itu ada 9 raja, maka di setiap negeri pun ada majlis agama. Jadi apa yang saya nak hadirin pendengar di sini dan juga di mana-manalah ya, ialah for today the take home is to fikir sama ada majlis agama boleh memainkan peranan yang lebih daripada peranan tradisi mereka. Sebab saya rasa di situlah kuasa raja-raja untuk membantu untuk menghadapi ancaman dan kemunduran kepada Islam, pada umat Islam. Dan saya balik pada awal tadi, sebab saya dah takrif fahaman saya apakah kemunduran. Pada saya kemunduran itu yang 4 PP itu tadi. Saya nak ulang balik, iaitu pertama sekali ialah saya rasa kemunduran kita ialah kerana pemikiran kita tidak kritis. Yang keduanya kita ada masalah integriti, ada ketirisan amanah, rasuah dan sebagainya. Yang ketiganya adalah kita masih belum ada perpaduan. Perpaduan kita hanyalah setakat perpaduan politik yang sementara. Dan yang keempatnya ialah kita tidak ada penguasaan ilmu. Jadi saya percaya bahawa raja-raja, majlis raja-raja agung, institusi raja-raja di Malaysia ini mempunyai peranan yang besar melalui, saya ulang sekali lagi, majlis agama-agama. Sebab dia merupakan easy top down. Sebab majlis raja di merata dan mereka juga boleh memberi pendidikan melalui masjid-masjid seperti mana yang disebut oleh Datuk tadi ya. Okay, satu. Yang keduanya juga ialah saya juga minta majlis awam Islam ini bekerjasama dengan NGO. Sekali saya sebut NGO seperti PPIM. Mereka banyak buat perkara-perkara yang saya nampak sebagai Islamik, yang sebenarnya menghadapi kemaslahatan umat Islam. Jadi majlis agama Islam patut menyambut bekerjasama dengan NGO seperti ini. Dan keduanya juga saudara Sakaria ada sini ke? Okay, sahabat saya saudara Sakaria Samalan, dia seorang yang ada mempunyai pendekatan yang reformis. Jadi saya rasa kita juga perlu mendakap individu seperti ini dalam institusi Islam ini dan juga institusi raja-raja supaya kita dapat membantu untuk membawa umat Islam ke depan.
Yang saya cuba nak sampaikan paling akhir sekali ialah we have to move away from pemikiran terdahulu. Saya nampak kita masih lagi dalam kerangka minda yang lama. Kita harus tahu kalau masalah, kalau cara pemikiran kita yang 60 tahun itu betul, hari ini kita dah maju dah. Orang putih kata, if we keep thinking in the same way we've been thinking yesterday, we are a fool to think tomorrow we will change. Maknanya kita akan sama. Itu yang ini ya. Okey. Dan balik kepada satu lagi isu MKI yang Datuk sebut tu, betul? MKI itu penting, tapi MKI juga kita kena tanya apakah peranan dimainkan oleh MKI dan bolehkah MKI memainkan peranan yang lebih efisien untuk menyelaraskan undang-undang di peringkat negara dan juga dari segi aspek pendidikan dan pentadbiran Islam. Jadi kalau kita lihat dari segi kerangka sebenarnya, saya percaya kita sudah ada pun kerangka. At the end it is back to kemahuan. Itulah rumusan saya. Dan tentang bila kita patut main peranan, semalam. Baik, berikan tepukan. Terima kasih soalan tu. Saya amat suka soalan tu. Soalan pertama ialah pemikiran atau pemimpin. Itu saya rasa soalan yang patut diadakan satu lagi wacana. Okey. Very important. Sebabnya apa? Sebab kita dah dilatih. Saya tengok kita dah dilatih. Saya rasa bukan kita Malaysia sahaja. Rata-rata kita dah dilatih bahawa kita perlu pemimpin. Sebab kita dah dilatih dalam minda kita perlu pemimpin. Maka kita cuba rangka sistem yang perlu ada pemimpin. Itu ya. Okey. Tapi yang pentingnya pada saya adalah pemikiran. Kenapa saya katakan sedemikian? Kalau kita lihat kepada sejarah manusia, jangan lihat sejarah Melayu saja atau Melayu India, Cina, Perancis. Kita lihat sejarah manusia. Kalau kita lihat sejarah manusia berevolusi daripada satu keadaan bawah ke atas melalui pemikiran yang semakin meningkat. Dan kalau kita lihat pada Quran ni, kalau kita lihat pada cerita-cerita dalam Quran, sangat aneh daripada cerita-cerita yang kita dengar tentang Islam di luar. Sebagai contoh, kita lihat kepada seruan Nabi Syuaib kepada kaum Madiannya. Bila dia mengatakan kepada kaum Madiannya, berimanlah kamu kepada Allah. Kalau hari ini secara retorik atau secara stereotip, kalau kita mengatakan berimanlah kepada Allah tu, kita kata 5 syahadah, sembahyang, 5 tu lah. Tapi Syuaib punya berimanlah kepada Allah bermakna, kaum dia tanya balik kepada Syuaib, adakah bermakna kalau kami beriman kepada Allah, bermakna kita tidak boleh buat sesuka hati pada harta-harta kami? Maknanya keimanan kepada Allah, maksud Syuaib ialah kamu beriman kepada Allah, kamu tidak boleh buat sesuka hati kamu kepada harta. Yang pertama. Yang keduanya, kamu juga tidak boleh berlaku sebagai orang yang boros. Yang ketiga juga, kamu tidak boleh menipu dalam perniagaan. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah Nabi Syuaib tidak berminat menjadi pemimpin. Dia sampaikan satu message mengubah pemikiran. Begitu juga kalau dilihat kepada Nabi Musa sebagai contoh. Apakah yang dibawa oleh Nabi Musa? Yang dibawa oleh Nabi Musa ialah membebaskan kaumnya daripada penindasan oleh Firaun. Penindasan tu. Dan juga kalau dilihat kepada nabi-nabi seterusnya dan juga akhir kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau dilihat pada apa yang diajar oleh Islam, saya percaya Quran itu sebenarnya membebaskan kita daripada taghut. Taghut manusia, taghut idea dan sebagainya. Kita kembali balik kepada kita yakin Allah memberikan kita akal, dan akal itu diberi untuk penggunaan, bukan untuk penghiasan. Kalau perhiasan mesti di luar, ada di dalam. Jadi pemikiran. Dan saya juga ada yayasan saya sendiri, Yayasan Rapera. Dan Yayasan Rapera kami ini bertujuan bukan untuk mewujudkan pengikut-pengikut. Terlalu ramai harakah-harakah yang suka pada pengikut. Pada saya Quran dan Islam tidak kita lah yang rasa kita nak pengikut. Kerana Allah membebaskan kita untuk sujud kepada ilahi. Itu yang pertama. Itu salam pertama tu. Jadi saya suka. Dan rumusan jawapan saya ialah sebenarnya pemikiran. Pemikiran itulah akan menimbulkan kepimpinan diri sendiri. Yang keduanya, soalan kedua sebenarnya berkait dengan yang pertama. Kalau kita betulkan yang pertama tu, yang keduanya itu akan okey. Bukan salah kepada kepartian. Sebab apa?
Allah dah sebut dalam Al-Quran, manusia berbeza pandangan dan sebagainya selepas mereka mendapat pengetahuan dan ilmu. Jadi itu adalah akibat dan ekoran daripada ilmu yang kita terima. Jadi kita kena faham benda tu. Kita kena faham bahawa di sini pun kita berwacana sebab ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, saya dengan Datuk Setia tak akanlah berbeza pandangan. Jadi bila kita berbeza pandangan, kita tidak melihat sebagai itu satu permusuhan, tapi kita lihat sebagai satu penjelmahan rahmat Allah, di mana itulah dia punya diversity. Dan tidakkah dalam Al-Quran, sekiranya aku nak penuhkan kata-kata aku, tinta dan laut dan pokok tak cukup. Hari ini kita bicara tentang AI, ya, data yang berbilion-bilion, bukan lagi lautan dan pohon-pohon. Jadi dari aspek itu juga bukan isu kepartian. Sama ada kepartian ke apa-apa sistem itu ialah percubaan manusia untuk mewujudkan satu sistem yang boleh membantu. Yang masalahnya ialah pemikiran kita itu, persepsi kita itu. Apa salahnya kalau kita ada banyak parti pun, kita datang, apa tujuan kita? Tujuan kita semua ialah untuk mensejahterakan rakyat. Dan kita setuju apakah isu-isu yang perlu dihadapi. Masalah timbul, ini mungkin Maiz nak dengar kot. Masalah timbul bila kita ada satu pandangan, terutama pandangan agama, dan kita nak force somebody else to accept it. Sure masalah. Pasti masalah. Jadi itu jawapan saya lah. Dah jawab tak? Tak apa. Mungkin tadi seperti macam Datuk Salihuddin kata, meraihkan perbezaan pandangan, itu masuk daripada Datuk. Jawapan saya mudah aja. Yes. Kepada soalan pertama, kita bukan kekurangan pemimpin. Memang ditakdirkan setiap tahun akan lahirlah pemimpin. Tapi mana pergi pemimpin tu? Dah dibunuh awal-awal. Jadi pemimpin yang bagus tu tak dibenarkan naik. Itulah sebabkan kita ketandusan pemimpin. Soalan kedua, saya dah bagi jawapan tadi. Macam mana cara dia. Ya? Politik kepartian tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Sikap kita tak mau menerima, meraihkan pandangan orang. Itu dia. Itu jawapan saya. Terima kasih. Baik, mungkin daripada Faiz sedikit. Mungkin dari saya melihat seorang pemimpin itu perlu berkarakter dengan karakter pemimpin yang sebenarnya. Menjadi seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang berani bercakap benar, dengan pemimpin yang jujur, berintegriti tadi seperti Datuk cakap, seperti Datuk Sri juga cakap, berintegriti, juga bijaksana, hikmah wal mauizah, seorang pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Jadi hari ini yang dikatakan tidak ada pemimpin tu bukan tidak ada pemimpin, tetapi tidak ada pemimpin yang berkarakter dengan pemimpin sebenarnya. Karakter keberanian, karakter tadilah yang disebut tadi, dan juga bastotan fil ilmi wal jismi, iaitu mempunyai satu ilmu yang luas dan juga mempunyai kesihatan tubuh badan, fizikal juga yang sihat. Kerana ini yang dikatakan di dalam Al-Quran ketika Allah mengangkat Talut menjadi rajamu. Jadi ramai orang mempertikaikan kenapa dia menjadi raja sedangkan dia tidak mempunyai harta yang banyak, tetapi dia mempunyai bastotan fil ilmi wal jismi, iaitu ilmu yang luas seperti Datuk cakap tadi, dan juga kesihatan untuk menjalankan kebenaran itu tadi, kepimpinan tadi. Jadi soalan yang kedua tadi betul, kepartian ini daripada zaman demokrat ni, zaman Yunani dululah, ketika kita suara rakyat sebagai suara Tuhan lah, sebagai suara memilih. Jadi ramai rakyat-rakyat yang kalau hari ini kenapa naik pemimpin yang corruption, yang tak berintegriti? Kerana hari ini rakyat-rakyat ramai yang susah, yang boleh dibeli. Ramai rakyat yang kalau kita tengok orang ramai yang bijak atau yang tak bijak, yang tak bijak yang ramai. Jadi ramai yang tak bijak memilih. Jadi jadilah pemimpin-pemimpin yang tak bijak, yang ke atas sana Tuhan. Jadi saya tak mau ke mana lah. Ini sebab kita memilih hari ini. Jadi itu sajalah. Okey, baik. Okay, baik. Sedikit. Saya cuma nak komen sikit dalam konteks Malaysia, kepimpinan. Kalau kita lihat kepada politik, sejak mula sampai 2018, sampai 2018 kita dapati bahawa pemimpin Perdana Menteri selalu
Perdana Menteri kini sebenarnya selalu dilantik oleh Perdana Menteri yang terdahulu. Sebab dulu UMNO dengan Barisan Nasional. Kalau kita lihat kepada selepas Tun Abdul Razak, Hussein on. Lepas Hussein on, automatik Mahathir. Lepas Mahathir lah tentukan siapa. Jadi itu all the while. Jadi selama sehingga 2018 kita dah biasa dengan kepimpinan yang automatik. Dan kita baru sedar mungkin, masa tu kita mungkin tak sedar, masa tu almost pemimpin yang dilantik semua ialah yang ditentukan oleh parti-parti tertentu, dan ketika itu UMNO dan kita terima. Cuma satu wadah atau satu new platform, new senario timbul selepas 2018. 2018 sampai sekarang satu senario yang cukup baru. Jadi saya nampak dari segi kepimpinan politik di Malaysia, kita masih di peringkat berevolusi lagi. Kita belum sampai pada satu tahap yang matang. Dan kita kena sabarlah sebab kita dah biasa dengan a certain way of thinking for what? For 60 years. Nak ubah, I think we got to wait another 60 years lah kot. Baik, bagi menyempurnakan acara penutup, majlis menjemput tetamu kehormat Datuk Syed Ahmad Aidit diiringi Encik Samsir untuk naik ke pentas bagi menyampaikan cenderahati kepada panelis jemputan. Dipersilakan. Bagi menerima cenderahati dipersilakan Datuk YB Senator Datuk Seri Haji Salihuddin, Datuk Seri Dr. Jahabadin, dan terima kasih. Sebagai tanda penghargaan dari pihak SKNS, majlis menjemput Encik Ahmad Faiz untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Syed. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima